Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. So sekarang ni kita orang tengah bercuti dekat Melaka sempena awal Muharram. So Syahid bercuti dengan kawan-kawan kolej Syahid, kawan-kawan kuis. Hafiz, Fida dengan Bella. So Fida dengan Bella belum sampai lagi, Hafiz je yang dah sampai. So sekarang baru 3 suku, kita orang baru sampai, kita nak rehat-rehat sekejap. Sekejap lagi petang kita dah start makan-makan, mandi-mandi kolam. Malam nanti tunggulah aktiviti apa, okey? Ni kita orang minum petang. Cokodok tak jadi. Sedap gila. Sedap gila. Air pun sedap. Orang ni buat. Ya, aku sekali. Oh, ya ke? Tak. Ayah yang menumpang Biasalah budak-budak maghrib baru nak mandi. Dah lah Zul, dari tadi aku tengok kau tiup pelampung tu. Sudahlah. Kadang-kadang hidup tu memang gagal je lah. Api dah nak start. Sekejap lagi kita start BBQ. Malam nantilah lepas maghrib. Kita orang hidup ke api je tu. Ni Zul, ni Adam. Tukang masak BBQ. Bawa cerah, tak dia gelap. Dah legam dah ni. Wow. Mata aku pula pedih. Pedih kan? Aku cakap dah bau ni pedih gila. Kau tak percaya tadi. Ya Allah, aku masak. Tadi dia potong, kafe potong pun pedih. Fida nak masak spaghetti carbonara. Makan, cuba tengok. Fida yang masak spaghetti carbonara. Lepas tu Hafiz dah masak nasi goreng Cina untuk kita punya menu BBQ malam ni. Disebabkan kita ke dapur, rajin ke dapur, kita dah dapat sebalang ayam BBQ. Kita rasalah satu. Mantap gila boleh laprak. Oh, jadi laprak je. Yes. Bagusnya laki bini. Laki tolong potong buah, isterinya tolong buat air. Aku tolong rehat. Tolong makan. Tolong makan. Tolong makan. Potong ni jadi sedap. Menarik ya. Ni kalau ada asam sedap ni. Kan? Tak tahu ni asam. Aduh, tak boleh asam pula. Kenapa lah sebut asam? Aku tak apa. Dia tak ada. Tadi aku kat kedai. Aduh. Jangan marah. Aku cakap je. Ni apa? Bakar apa daging? Ni wak you tau. What you weh? Serius lah? Berapa juta beli? Ini sponsor BBQ. Terus dapat rasa. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rasa. What you? You lah. Dia bukan what you, dia what lu. Lembikai. Fi, kau bawa air sos ni. Aku jual. Tak buat cili tu ke? Cili Thailand? Cili Thailand? Aduh saya. Dia tak suka kau. Orang buat lagi. Sayang, beli ringgit lagi tak? Beli lagi. Apa? Sayang, mana saya suka pak? Sayang, tadi aku tengok. Brother tadi tu tak boleh pun karaoke tu. Dia tak hijau lagi. Dia kata maximum 10 minit je. Cak ke salah charger? Terakhir dah siap dah kita punya BBQ. Okay, kita nak angkat dia. Yang dah siap. Let's go yang masuk.
Tak jatuh. So, ini dia menu dia. Si goreng Cina, buah, spaghetti carbonara, daging bakar, ayam, sausage. Ada lagi atas lagi dan kita letak air kon. Ni chef untuk buat sos. Lain busy. Yang ni tukar tengok tak sabar nak makan dah. Yang ni pun sama, tak sabar nak makan dah. Yang biru tu dia tadi ke depan ke belakang aku pun tak faham. Sebiji macam nak dia ke depan ke belakang, depan ke belakang. Okay, lagi sekali. Nak cari yang satu tak jumpa. 45 dia, Umar. Satu, dua, tiga, dia akan jemput. Cermin, 1, 2, 3, action. Betul. Dia dah kira ni. Apa dah sikit? Ada cakap. Tak ada sejiwa. Dia kata dia testing ni. Betul tak? Kena siapa ni? Weh, mana boleh pegang? Jangan pegang Bella, jangan pegang kau. Masuk weh, masuk. Tak apa, belakang lain. Tak apa, belakang lain. Oh, dua dah. Oh. Okay, 2. Cina Malik. Ni ulang ah. Indah polingge. Saya pun ni balik keadaan straight cakap. Saya. Tak dengar dia ambil eh? Tak dengar ke? Macam lama dah ikan ni. Stop lah kalau ni. Biar dah keluar. Diam. Mana boleh? Tangan kau tu pun, Bella. Bella, tangan kau. Apa yang susah sih bagi aku lagi senang. Aku tak tahu dia apa nama dia. Aku tak tahu macam ni. Okey, dah sana. Kaca pasu. Pasu. Left. Okey. Lock. Yes sir. Lock pasu. Okey, buka. Bom. Pasu kan?
Dia kira bagi nama tu betul ke? Itu tadi saya masalah. Dah aku tak happy benda tu tadi. Oh, Afi dah tahu tapi tak tahu nama. Mana aku tahu nama? Okay, apa jawapan dia? Selap pintu. Kau. Ya. Saya memang macam dia. Ya, jatuh ni. Macam tu. Saya. Dia nak dua. Okay, dapat apa? Kita ada kereta baru. Wow, boy kereta. Mantap, mantap, mantap. Kereta ni nombor 4, nombor 4. Bambai. Udah berpisah. Tu host ni yang bagi hadiah. Zina ambil dah. Selamat pagi hari kedua. So hari kedua yang tukang masak semua ni adalah Hafirina. Scrambled egg, telur mata, baked beans, nasi goreng, English breakfast. Jadi kita orang test mai sebab daripada semalam test tak jadi. Tiba-tiba yang ni yang bangun dulu. Disebabkan mic function tadi, yang ni yang paling awal bangun. Selain kami bertiga tadi. Rupanya berjaya lah kami kejutkan pakai mic tu. Seorang bangun demi karaoke. Apa dulu aku ragui pujinya. Kau tak payahlah macam penyanyi rock. Nyanyi lagu nasyid tapi stand. Mantap, Hafi terus kemas. Mantap, Hafirina. Aku kepadamu kebenaranku, ku berharap Air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa dan sempurna dan terbaik untukku. Kita berdua sembunyikan. So sekarang kita nak breakfast while yang lain tengah nak karok sebab baru bangun. Jom kita makan dululah. Lapar. Bukan ku yang mahu. Oh Tuhan. Orang kat dalam ada yang karok, so yang kat luar ni mandi-manda dah. Budak-budak main di kolam. Weh, korang nak aiskrim tak? Nak. Semua orang nak. Kejap Aiskrim, jawab dulu soalan Mak Hijrah. Baru boleh dapat. Apa soalan dia weh? Aku pun tak tahu weh. Firina! Gigil lah anak. Bagi Afi weh, anak dia. Ha? Bapak dia lagi. So main sorang-sorang dia je. Mak ayah dia tak layan dia. Mak ayah dia pergi karaoke. Syahid depan ni. Baik. Lagi? Tengah setting hampa. Okay, so finally kita orang punya trip dekat alokasi retreat dah habis dah untuk 2 hari. 2 hari. So kita orang dah nak balik dah, tapi kita orang sekejap lagi kita nak pergi lepak dekat Bandaraya Melaka, jalan-jalan bawa anak-anak diorang ni. Lepas tu kita nak pergi makan tengah hari. Sekarang pukul 1.16. Nak balik dah. Okay yang? Kita balik. Bye bye. Thanks for watching my vlog. Assalamualaikum. Yang.